Hai, apa khabar semua? Dalam video kali ini saya nak kongsi satu fungsi dalam ChatGPT yang masih ramai tak gunakan dengan sebaik-baiknya. Fungsi ini juga didapati dalam versi percuma. So yang ni contoh adalah versi percuma. Nampak tak ni versi percuma? Dan apa yang kita boleh buat bagi ke tools ni, kita akan nampak write or code. Bila kita tekan write or code ni, dia akan tukar jadi mode canvas. Apa beza dia? Mode canvas ni kita boleh macam tulis bersama-sama dengan ChatGPT dan menambah baik penulisan kita. Contoh, tulis 3 perenggan tentang AI dalam pendidikan, sertakan sumber rujukan yang terkini. Okey, contohlah prompt saya macam ni kan. Saya bagi prompt macam ni. Nampak tak? Dia akan terus keluar box macam ni. Ni canvas mode. Beza canvas mode dengan output biasa adalah yang ni kita boleh bersama-sama menulis ataupun menyunting hasil penulisan tersebut. Okay. So contohlah kalau kita tak nak yang ni, kita boleh pilih kat sini, nampak butang ni, add emoji, add final polish, reading level, adjust the length, suggest edit. Contohlah saya nak tukar reading level ni. Yang ni mungkin terlampau, dia ada graduate level semua ni, mungkin terlampau suka. So saya turunkan ke middle school, pilih dulu, kemudian tekan arrow ni dan dia akan tukar penulisan tu dengan lebih mudah difahami. Cara ni sebenarnya juga boleh mengelak daripada AI detector sebab penulisan lebih ringkas, lebih straight to the point, jarang didetect oleh AI sebagai hasil penulisan AI. Ataupun kalau ada bahagian tertentu, contoh di sini yang kita nak tambah, kita boleh buat ask ChatGPT kat sini. Alright, contohlah elaborate, kan, tekan. So bahagian itulah nanti ChatGPT akan tambah lagi ayat di situ. Nampak tak? Beza canvas mode dengan output ni, canvas mode macam kita tulis sama-sama dengan AI. Yang ni lebih baik sebenarnya sebab kita boleh membantu AI untuk memahami kehendak kita dan pada masa yang sama untuk menghasilkan hasil tulisan yang lebih baik. Boleh juga edit yang lain, contoh nak adjust the length terus, nak make it shorter, nak pendekkan dia ataupun nak panjangkan dia and all that lah. Okay, contoh. So boleh juga suggest edit kalau ada apa-apa bahagian yang kita nak tambah. Contoh kat sini lah kan. Okay, tambah contoh sahaja, tambah keburukan AI. Contoh. So bila arahan tu dibagi, automatically ChatGPT akan faham dan dia akan ubah di bahagian tersebut. So canvas mode ni sebenarnya sangat bermanfaat kalau kita gunakan dengan betul dan ia mengelak daripada bergantung semata-mata kepada output yang dijana. So yang ni kita boleh tapis, kita boleh tulis sama-sama dengan ChatGPT. So itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Selamat mencuba.